Waalaikumsalam. Saya Syamil daripada sinilah. Orang sini dekat Sejangkang. Saya dah berapa kali? 4 kali sini. 4 kali dah makan. Hari ni apa yang membuatkan abang decide makan dekat Salai? Sebab tak tahu, memang tiba-tiba kadang macam boleh lah, rasa nak makan lah. Saya selalu makan kat sini, selalu makan daging salai lah. Sebab ayah saya memang orang Negeri Sembilan. So memang selalu menu ni lah. Balik kampung sana makan menu ni lah, daging salai. Salai power ni kena lah kena tekak. Kena lah, sedap juga lah. Dia memang kena lah. Macam rasa dekat kampung Negeri Sembilan lah. Suasana kedai dia boleh dia katakan macam, kan dia buat macam baik-baik kampung sikit kan. So kalau macam orang-orang yang lama datang tu macam macam rumah lama macam tu. Bersih pun bersih juga. Dari segi benda-benda yang abang ambil ni, tanya sikit dari segi portion dan harga bagaimana macam mana? Mak cakap portion dengan harga tu, yelah kita ikut zaman sekarang punya ekonomi kan. So kenalah dengan harga, kena. Kepada yang siapa yang duduk kat rumah tu dah lapar nak makan daging salai, suruh datang sini tau. Sedap. Murah pun murah, kenalah dengan harga. Salai power memang power. Aduh.